Baik, pertama sekali seperti mana yang Ufti Nazifah sebutkan sebentar tadi, tajuk yang diberi perubahan dalam bulan Ramadan ataupun Ramadan bulan perubahan adalah sebuah bulan yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dihadiahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Tak ada siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tidak menerima sebuah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang dipanjangkan umurnya untuk bertemu Ramadan secara sia-sia. Tidak ada orang yang direzekikan sebuah bulan Ramadan dalam hidupnya untuk dia menjadi orang yang sama seperti yang sebelum ini. Kan? Mestilah bulan Ramadan itu adalah satu bulan yang disebut sebagai apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, kan? Ayat 185 tadi Mang Ayah ada baca ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kan? Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Buya Hamka apabila ayat tersebut bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang patut mendengar siapa? Orang-orang beriman. Bila dipanggil saja ya ayyuhalladzina amanu, yang akan terasa dipanggil itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hujung sekali adalah untuk bertakwa. Mudah-mudahan kamu ini bertakwa. Tattaqun adalah dalam fi'il mudhari' yang mana disebut sebagai imperfect tense. Kita sentiasa berusaha untuk bertakwa. Tak ada siapa boleh mengaku dia sudah bertakwa 100%. Tapi kita boleh berusaha untuk mencapai takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita nak bercerita tentang perubahan. Perubahan dalam diri seseorang insan itu wajib. Sebab orang yang tidak berubah adalah orang yang sudah mati. Daripada kecil kita lahir daripada perut ibu kita sebagai seorang bayi, bebek, kan. Kita membesar. Allah jadikan setiap sel, setiap unit dalam tubuh badan kita berubah, berkembang, semakin maju, semakin baik fungsi dia. Itu menandakan bahawa manusia itu hidup apabila dia berubah. Manusia yang hati dia hidup adalah manusia yang sentiasa terbuka kepada perubahan. Tapi bukan perubahan untuk ke arah yang lebih buruk. Perubahan ke arah yang lebih baik yang disebut sebagai la'allakum tattaqun tadi. Kita selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur, selagi itulah masih dibuka ruang untuk kita berubah. Sebesar mana pun dosa yang pernah kita lakukan ataupun kegelapan masa silam, Allah Subhanahu Wa Taala masih membuka ruang untuk kita kembali. Dan bila Allah menyebut Allah itu At-Tawwab, maksudnya dia menerima taubat tu berkali-kali. Datanglah banyak kali pun, Allah sentiasa membuka pintu kembali buat hambanya yang memilih untuk kembali. Jadi antara konsep perubahan dalam agama Islam adalah taubat. Antara benda yang kita impikan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan adalah keampunan. Rasulullah kata apa? Rugilah, kan, orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala membuka seluas-luasnya pintu keampunan. Menutup pintu neraka, membuka pintu syurga, melipat gandakan ganjaran untuk mengampunkan kita. Tapi alangkah ruginya orang yang masuk dalam bulan Ramadan tetapi tidak diampuni. Jadi betapa berharapnya kita setiap hari selepas kita berpuasa, selepas kita
menunaikan solat tarawih, betapa kita berharap moga-moga Allah ampunkan kita, Allah terima amal kita, Allah maafkan kekurangan ibadah kita. Kan? Itu hadir daripada mana tu? Daripada keinginan untuk berubah, keinginan untuk tidak selesa dalam dosa. Rasulullah SAW berkata, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah sebuah bentuk taubat. Apabila kita menyebut tentang perubahan, antara benda pertama sekali yang penting dalam keinginan berubah adalah kesedaran kendiri. Kesedaran kendiri ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai self-awareness. Self-awareness. Kita menyedari bahawa yang buruk itu buruk, lantas mahu meninggalkannya. Kita menyedari bahawa yang baik itu baik, lantas ada keinginan untuk mencapainya. Selagi mana rasa sedar itu tidak wujud, selagi mana seseorang tidak sedar bahawa keburukan yang dia lakukan itu perlu ditinggalkan, maka dia tidak akan berubah. Contoh, kalau hari ini kita ada sifat pemarah atau suka mengumpat, atau kita ada satu sifat buruk, tidak menjaga kebersihan, selagi mana kita tidak merasakan perbuatan itu buruk, maka tak akan adalah rasa keinginan mahu meninggalkan. Dan selagi mana kita tiada kesedaran ada perkara lebih baik untuk dicapai, kita tidak bergerak ke arah itu. Jadi pentingnya ada kesedaran sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi, an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Perlu bermula dengan rasa sesal dulu, rasa tidak mahu meneruskan, rasa mahu menjadi orang yang lebih baik. Kan? Itulah satu perkara yang disedarkan di dalam bulan Ramadan. Bahawa ketika kita berpuasa, kita boleh menjadi orang yang lebih terkehadapan. Jika sebelum bulan Ramadan, kita solat sunat, biasa-biasa saja. Ataupun tak solat sunat pun. Qabliyah, ba'diyah. Tapi bila masuk bulan Ramadan, baru kita tahu yang kita boleh bangun tahajud. Baru kita tahu yang kita boleh bangun solat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat. Baru kita tahu yang kita boleh tahan lapar dahaga daripada pagi sampai malam tu dalam keadaan bertenaga. Itu menyedarkan kita kepada potensi kita untuk taat kepada Allah SWT. Jadi kalau kita tiada rasa nak mengubah diri selepas bulan Ramadan, sedangkan kita tahu kita ada potensi tu, kemampuan, alangkah rugi. Alangkah rugi orang yang menyedari potensi dia tapi tidak menggunakan. And baru tadi saya bertadabbur dengan anak murid tentang surah Sabah, apabila Allah SWT mengurniakan nikmat demi nikmat kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Daud dia boleh apa? Dia boleh bercakap dengan burung, gunung ganang kan. Dia boleh melembutkan besi. Nabi Sulaiman boleh menguasai angin. Boleh menjadikan perjalanan yang panjang menjadi pendek. Boleh bercakap dengan haiwan. Tapi semua nikmat itu Allah SWT sebutkan satu perintah, iaitu i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Bekerjalah, beramallah wahai ahli keluarga Daud sebagai tanda syukur, kerana kurang sekali hamba-hambaku itu yang bersyukur. Jadi sebenarnya apabila kita menyedari potensi kita tadi, kemampuan kita untuk berubah, sebenarnya itu adalah nikmat. Itu adalah nikmat. Kemampuan untuk menahan diri daripada melakukan apa yang Allah tidak suka. Kemampuan untuk melaksanakan benda yang Allah suka.
Tak semua orang mampu. Tapi kalau Allah bagi, itu tanda perlu bersyukur. Kadang kita rasa ketaatan itu kita lah yang buat. Ada orang boleh rasa riak, boleh rasa bangga. Tapi sebenarnya, la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya kita untuk melawan nafsu kita. Tiada kekuatan kita untuk melakukan ketaatan. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara untuk bersyukur adalah berubah. Adalah menjadi orang yang lebih baik. Tidak membiarkan diri kita selesa menjadi orang yang sama. Kalau hari ini umur saya 20 lebih contohnya. Takkanlah nak biarkan Ruqayyah Azhari yang sama dengan 20 tahun yang lalu ataupun 10 tahun yang lalu tidak berubah. Sedangkan dia melalui Ramadan demi Ramadan. Kan? Kita melalui Ramadan demi Ramadan tapi tidak berubah. Pelik ya? Sebab apa tu? Sebab Ramadan adalah satu bulan yang disebut sebagai latihan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Cara Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan bulan Ramadan kepada kita adalah dengan memperkenalkan ia diturunkan di dalamnya Al-Quran. Yang mana ulama kebanyakannya mengatakan bahawa ia diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Apa sambungan ayat tadi? Hudan linnas. Hidayah kepada manusia. Hidayah kepada manusia. Maksudnya apa? Sebelum hidayah itu turun, manusia dalam keadaan yang sesat. Sebelum hidayah itu turun, manusia dalam keadaan kegelapan. Sebelum hidayah itu turun, manusia dalam keadaan tercari-cari. Apa tujuan hidup dia? Pada siapa dia nak menyembah? Apa amal soleh yang patut dia lakukan bagi mengisi umur dia? Kan? Al-Quran turun pada bulan Ramadan sebagai hidayah kepada manusia semuanya. Hudan linnas. Hidayah bukan setakat bimbingan. Hidayah bukan setakat petunjuk. Kan kalau kita bawa kereta, ada tanda kan? Ke Jakarta macam mana kan? Kalau ke Kalimantan bagaimana? Ke arah mana? Bukan sekadar petunjuk. Hidayah bukan untuk beritahu kita untuk bergerak ke mana sahaja. Tapi hidayah juga adalah satu bentuk taufik. Bantuan daripada Allah untuk kita ikut apa yang Allah nak kita ikut. And Allah Subhanahu Wa Taala berikan Al-Quran, turunkan kepada umat ini supaya kita dimudahkan untuk ikut jalan. Betapa banyak umat lain yang tiada kitab suci ataupun kitab suci mereka sudah dirosakkan, sudah korupsikan, sehingga mereka tidak mendapat hidayah. Betapa beruntungnya kita pada hari ini, Al-Quran yang kita ada pada hari ini, setelah disemak, ditemui sebagai Birmingham Manuscript. Kalau tuan-tuan Google, cuba Google Birmingham Manuscript. Kita akan temui sebuah manuskrip Al-Quran yang apabila dia buat ujian karbon, umur dia sama dengan umur pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manuskrip itu apabila dibandingkan dengan Al-Quran yang kita ada pada hari ini, 100% sama. Tidak ada satu huruf pun yang berubah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Betulkah saya kalau saya silap? Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dan dialah dan kamilah yang memeliharanya. Jadi hudan linnas, untuk kita berubah, untuk kita ikut satu
bimbingan dalam kehidupan. Kemudian disambung lagi ayat itu, wa bayyinatin minal huda, penjelasan, memberikan kejelasan terhadap hidayah itu. Dari sudut apa? Menjelaskan halal dan haram, menjelaskan batasan-batasan hidup. Manusia ni kalau dia nak berubah, ada perkara yang dia perlukan, antaranya adalah ilmu, antaranya adalah kejelasan. Macam mana nak berubah? Apa nak kena buat? Pertama sekali, nak mula daripada mana? Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Itu memerlukan kejelasan. Dan Al-Quran membawakan penjelasan itu. Wa bayyinatin minal huda. Bagaimana untuk menghargai kehidupan melalui kisah-kisah Nabi. Bagaimana untuk takut terhadap pengakhiran yang buruk melalui kisah-kisah orang-orang yang dimurkai. Seperti Fir'aun, kaum Ad, kaum Thamud. Semua kisah-kisah itu adalah kejelasan, penjelasan terhadap hidayah. Kan manusia kan dia suka cerita. Dia suka novel. Dia suka movie, drama kan. Dalam Al-Quran terkandung banyak cerita. Banyak cerita yang menjadi penguat kepada orang yang mahu berubah. Kisah-kisah seperti kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Muhammad SAW sendiri. Kisah Musa AS. Kisah Nabi Ibrahim yang berdakwah sejak muda. Saya yakin hari ini yang hadir adalah dalam kalangan orang-orang yang muda. Kisah Ashabul Kahfi, yang mana dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemuda yang mahu berubah. Mereka sanggup lari masuk ke dalam gua memohon rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya ditidurkan sebagai tanda perlindungan daripada Allah dan dibangkitkan dalam keadaan sudah berubah. Sudah beriman semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran disebut sebagai bayyinatin minal huda. Keterangan-keterangan. Jika hari ini kita tercari-cari idola mana nak ikut. Jika hari ini kita tercari-cari siapakah kiai, siapakah guru untuk dipelajari kehidupannya. Jika hari ini kita kekurangan kawan-kawan yang boleh memberikan semangat untuk kita berubah, ketahuilah dalam Al-Quran ada kisah-kisah yang memberikan motivasi, memberikan dorongan untuk kita tidak putus asa, untuk kita meneruskan. Dengan syarat kita mahu mempelajari tentang Al-Quran. Kita mahu belajar daripada kisah-kisah dalam Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda. Sambungan ayat itu adalah wal furqan. Pembeda. Perbezaan. Yang membezakan antara hak dan batil. Antara perkara yang kita inginkan dalam berubah selalunya adalah perbezaan, kan? Bila kita nak berubah ni, kita nak tahu apa yang berbeza. Apakah ia zaman jahiliah? Apakah ia keimanan? Apakah ia maksud takwa? Itu ada dalam Al-Quran. Kan? Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, ia bukan saja-saja. Para ulama mencari hikmah. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Ramadan? Mengapa tidak bulan yang lain? Imam Ar-Razi dalam tafsirnya memberitahu bahawa antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan adalah kerana
Al-Quran merupakan ayat-ayat keagungan Allah yang paling besar. Al-Quran merupakan ayat-ayat kewujudan Allah, kerahmatan Allah yang paling besar. Dan sesuailah ia disambut oleh sebuah ibadah yang memberikan tanda ubudiyah, kehambaan, penyerahan, keikhlasan yang paling besar, iaitu ibadah puasa. Ibadah puasa disebut sebagai ibadah yang paling besar. Kerana apa? Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyenaraikan dua perkara yang menjadikan bulan Ramadan adalah ibadah puasa dalam bulan Ramadan sebagai ibadah yang paling besar. Yang pertama, kerana di sana ada simbol keikhlasan. Apabila kita berpuasa, tuan-tuan, puan-puan, kita tidak menunjuk-nunjuk. Tiada siapa yang tahu pun kita berpuasa. Kecuali kalau kita bagi tahulah. Kan? Sebab lapar dan dahaga ni tidak bercakap, tidak nampak. Sama je orang yang puasa dengan tak puasa. Jadi benda yang sukar untuk diusik oleh sifat riak, sifat ujub. Kan? Apabila kita berlapar dan dahaga, yang pertama sekali adalah kita sudah kita sudah lari daripada mencari redha yang lain selain daripada Allah SWT. Semata-mata kita tidak makan dan tidak minum ketika mana kita boleh adalah kerana Allah SWT. Yang kedua, kata Imam Ghazali, adalah kerana ibadah puasa itu menolong agama Allah. Bagaimana? Kerana kita sudah melemahkan jalan-jalan yang membuka dorongan-dorongan syaitan dan iblis, iaitu makan dan minum serta syahwat. Jadi Allah SWT menyebut apa dalam Al-Quran, surah Muhammad ayat 7, in tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum. Dan akan menetapkan langkah kamu, pendirian kamu. Jadi itu berlaku dalam sebuah ibadah yang paling besar. Jadi apabila Al-Quran turun di dalam bulan ini, sebuah petunjuk yang memberikan satu peta, satu jalan yang sangat jelas, yang sangat terbimbing dan terpimpin, dan ia turun apabila hati kita sudah bersedia, nafsu kita terlatih, kita mudah untuk menerima hidayah itu. Betul kan? Dalam bulan Ramadan kita lebih mudah. Tiba-tiba saja, masuk saja bulan Ramadan, tiba-tiba mudah pula nak solat banyak-banyak. Tiba-tiba mudah nak bersedekah banyak-banyak. Tiba-tiba mudah nak senyum, nak tolong orang, nak memaafkan. Sebab apa tu? Sebab pada waktu itu kita sudah mendidik nafsu kita, yang selama ni merasakan dia adalah Tuhan. Nafsu kita suka merasakan dirinya Tuhan. Kan? Dia mahu berleluasa di atas kehidupan dia sendiri. Sehinggalah dia menyedari bahawa tiada yang memberikan kekuatan dan rezeki selama ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengambil daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 itu, tahulah kita bahawa bulan Ramadan adalah bulan perubahan. Seperti mana Al-Quran merubah generasi pertama sahabat-sahabat Rasulullah SAW sehingga dapat mengubah seluruh umat sehingga hari ini. Seperti itulah juga Al-Quran sepatutnya dihargai oleh kita semua sebagai panduan untuk merubah diri kita di dalam bulan ini.
InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi bercakap tentang perubahan, manusia tidak suka berubah. Kan? Saya rasa semua boleh setuju. Manusia tidak suka perubahan. Sebab manusia suka benda yang stabil. Benda yang statik. Kalau kerja tu kan ada gaji, sudah ada keluarga, tak nak berubah dah. Nak duduk di kampung saja, tak nak berubah ke bandar ke apa kan. Sebab manusia tidak selesa menerima benda yang baru. Tapi perubahan menuntut pengorbanan. Perubahan menuntut pengorbanan. Orang yang tidak mahu berkorban, dia tidak boleh berubah. Tapi orang yang mahu berkorban, selalunya orang yang tahu kenapa dia berkorban. Orang yang tahu harga dan nilai apa yang mahu dia capai, tidak akan rasa susah untuk berkorban. Contoh, jika ada yang mahu kahwin kan, mahu bernikah, kalau cakap pasal nikah ada yang suka ni, sanggup buat apa saja. Kan? Sanggup berenang lautan api, kan? Mendaki gunung, berlapis-lapis demi sebuah percintaan, pernikahan. Itu sebab apa tu? Sebab dia tahu apa yang mahu dicapai, apa yang mahu diperjuangkan. Sama juga apabila kita tahu kenapa kita nak berubah. Kita tahu redha Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih besar daripada segala-galanya. Kita akan rasa berat. Berat itu adalah benda yang manusiawi. Tak ada perubahan yang tiada rasa berat. Tapi kita sekurang-kurangnya boleh bertahan dalam melalui fasa-fasa berat itu. Saya ingin berkongsi saya punya entire screen ni. Sekejap kita tengok ya. Kalau boleh nampak screen. Screen saya. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Ini adalah satu bentuk, satu gambaran perubahan. Tak ada orang yang berubah hari ini terus stabil je hidup dia. Contoh, kalau saya nak berubah, meninggalkan satu sikap buruk, contoh. Apa sikap buruk? Tidak menjaga penampilan diri contoh. Tiba-tiba nak jaga penampilan diri. Awal-awal kita akan rasa tak selesa. Rasa terkejut. Kenapa dia ni kan? Buang tabiat ke? Kenapa tiba-tiba nak berubah ni? Kita akan mula dengan terkejut. Seperti mana kita masuk dalam bulan Ramadan kan? Tiba-tiba hari pertama Ramadan solat tarawih 20 rakaat. Sebelum ni tak pernah solat sunat kan? Tiba-tiba masuk hari pertama Ramadan solat 20 rakaat. Badan kita akan bagi signal. Dia terkejut. Tapi tak apa. Biarkan dulu terkejut. Teruskan. Tapi apabila kita meneruskan, kawan-kawan, apabila kita meneruskan perubahan, hati kita akan mula mempersoalkan. Hati kita akan mula mempersoalkan kita. Betul ke kau ni? Betul ke nak berubah ni? Siapa suruh? Kan? Tak payahlah berubah. Nanti hilang kawan. Nanti hilang rezeki. Nanti ini kan. Akan ada persoalan-persoalan. Kita akan mula mempersoalkan perubahan. Kita akan mula menafikan bahawa perubahan itu penting. Lantas akan timbullah perasaan yang kita sebut sebagai frustration. Kita penat. Kita penat berjuang dengan diri sendiri. Ada orang pada waktu ini dia tertekan. Dia perlukan sokongan. Jadi penting waktu ini kita ada sokongan. Kalau nak berubah,
cari kawan-kawan yang boleh menyokong kita. Jangan berubah orang, kan. Cari orang yang boleh sokong. Ataupun kalau rakan-rakan jenis yang suka menulis, tulislah, buat journal. Sebab apabila kita menulis, kita sebenarnya sedang memberitahu yang orang lain juga ada yang mungkin berfikir seperti kita. Apabila kita menulis, dan terutama apabila orang lain baca lah, dia akan memberitahu kepada kita bahawa kita tidak keseorangan. Ya. Apabila kita menulis, tinta yang kita tulis di atas kertas tu, itu sahaja sudah memberitahu ada orang lain. Ya. Sebab kertas tu adalah satu benda yang lain. Ya. Kertas buku ni benda yang lain. Ya. Nak bagi tahu yang supaya kita tidak keseorangan lah. Ya. Tu perubahan perlukan kekuatan, terutama pada waktu yang kita penat, kita mula mempersoalkan diri kita mula serba tak kena, kan? Tapi apabila kita meneruskan, kita terus istiqamah berubah, pada waktu inilah kita mula mencapai satu tahap experimentation. Kita mula menguji, mencuba uji apa lagi yang boleh dibaiki, apa lagi yang boleh ditambah. Contoh kalau hari ni kita solat sunat tarawih, kita solat sunat 8, kita boleh cuba dah. Kalau contoh dah 15 hari solat tarawih 8, hari ke-16 cubalah buat 20. Boleh ke tak? Kalau boleh, kenapa tak teruskan? Kalau lebih nikmat, kenapa tak teruskan? Supaya kita sentiasa berubah, kita sentiasa lebih baik. Eksperimen. Dan selepas itu, barulah kita faham. Nak capai ke tahap faham ni, lama tau. Kita berubah nak. Awal-awal mungkin kita tak faham pun kenapa kita berubah. Sehinggalah apabila kita berubah dan keadaan menjadi lebih baik, kita merasai diri kita menjadi orang yang lebih baik. Masyarakat sekeliling kita, ahli keluarga kita menjadi orang yang lebih baik disebabkan perubahan diri kita. Pada waktu itu baru kita faham kenapa aku berubah. Itu kita panggil sebagai meaning making, memaknakan perubahan. Manusia hanya akan tahu makna perubahan apabila dia tahu fungsi perubahan itu pada diri dia dan pada orang sekeliling dia. Dia baru nampak. Jadi dia dah decide, dia dah buat keputusan, inilah aku nak jadi yang begini. Jadi ketika itu kawan-kawan, kita akan membawa perubahan ini sepanjang hidup. Bukan perubahan yang sekejap. Bukan perubahan yang bersifat budaya. Bukan perubahan yang bersifat adat. Contoh Ramadan habis, Lebaran kan. Lepas Lebaran dah tak nak solat sunat dah. Itu sebab dia belum faham apa fungsi solat sunat. Dia belum faham apa fungsi dia menjaga diri daripada mengumpat, daripada menghina orang yang dia pelajari daripada bulan Ramadan. Sehinggalah dia faham, barulah dia akan betul-betul pegang sehingga selepas bulan Ramadan. Dan apabila ia sudah masuk meresap ke dalam darah daging, ia sudah menjadi sebahagian daripada apa yang kita sebut sebagai peribadi. Apa yang kita sebut sebagai peribadi. Baik. Nampak ayat Al-Quran ni? Oh, saya ni menutup. Baik. Ayat Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. Saya yakin kawan-kawan dah hafal pun. Ayat yang selalu disebut oleh kiai-kiai dan ustaz-ustaz kita apabila menyebut tentang perubahan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Saya ambil yang pendek saja. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum hatta sehinggalah yughayyiru mereka itu. Sehinggalah mereka itu mengubah ma bi anfusihim, apa yang ada pada diri mereka. Jadi apa kata ulama tafsir, Ibnu Katsir dan sebagainya? Mereka kata perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan amal soleh. Perubahan beramal. Apabila kita tidak berubah dari sudut amalan, dari sudut hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mengharapkan ada perubahan kepada satu kaum? Kan? Ini bercakap tentang perubahan kaum, perubahan masyarakat, perubahan komuniti, perubahan negara. Kita perlu berubah bersama-sama, beramai-ramai. Kan? Tapi ia bermula dengan individu. Setiap orang perlu berubah apa ada dalam diri mereka masing-masing. Sebelum berharap perkara lain dalam kehidupan dia berubah. Bunyi klise lah kan. Bunyi macam, okay, berubah, lepas tu nanti Allah ubah. Nampak macam mudah. Sifirnya mudah. Tapi, percayalah, saya suka cakap ayat ni. Hadiah yang paling baik kita boleh berikan kepada orang lain adalah membaiki diri kita sendiri. Kita boleh bagi ibu dan ayah kita harta. Kita boleh bagi rakan-rakan kita hadiah. Kita boleh gembirakan ahli keluarga dengan makan minum. Tapi hadiah terbaik yang boleh diberikan kepada orang di sekeliling kita adalah dengan membaiki diri kita sendiri. Kan? Menjadi orang bersih yang paling baik. Kerana apa? Kerana itu yang akan menyebabkan keadaan di sekeliling pun akan berubah sama. Orang di sekeliling kita juga akan berubah. Itulah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perlu kita mulakan daripada dalam diri sendiri. Jadi seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini, perubahan tidak boleh berlaku kecuali dengan kesedaran. Kalau kita tak sedar yang kita perlu berubah, kita tak akan berubah. Kalau contoh kita ada satu perangai, namakan satu akhlak buruk lah. Antaranya tidur lepas subuh. Kan? Cabaran tu sebenarnya. Tidur lepas subuh. Kita tahu tu cabaran, kita tahu itu benda yang tidak baik. Kita nak berubah. Tak nak tidur lepas subuh dah. Mudah ke? Tak mudah. Tapi berbaloi tak? Dapat pahala tak? Dapat rahmat Allah tak? Kehidupan semakin berkat tak? Ahli keluarga semakin bahagia tak? Semua tu akan dapat. Kalau kita sedar benda tu tak baik dan kita nak berubah. Awal-awal akan susah, akan ada cabaran. Tapi seperti mana yang saya tunjukkan tadi, kan? Curve berubah tadi. Perubahan tidak berlaku secara sehari. Sehari je dah stabil. Akan terus, dia akan ada cabaran. Akan ada turun naik. Tapi teruskan. Sehingga akhirnya, Allah Subhanahu Wa Taala yang membantu. Apabila kita berubah apa yang ada dalam diri kita, Allah akan ubah kita. Allah yang akan ubah kita. Dan jangan dirasakan kitalah yang berubah. Silakan Zulfat. Jangan kita rasakan aku yang berubah, aku yang ubah diri aku. Bukan. Kita berusaha. Allah Subhanahu Wa Taala yang membantu. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan. Ya. Kita berusaha sebab Allah nak lihat usaha. Allah nak lihat usaha hamba-hambanya. Allah memberikan kita ruang untuk memilih perbuatan-perbuatan kita.
Jadi dalam tradisi agama kita ada satu kitab At-Targhib wa Tarhib. Boleh belilah, ada yang ringkasan dia, khulasah dia, summary, syarah hadis-hadis tentang At-Targhib wa Tarhib ni. Ini antara kitabnya lah. Ini berjilid-jilid. Ada yang satu jilid saja. Boleh beli. Hadis-hadis yang menghimpunkan tentang hadis-hadis yang mendidik kita, yang mendorong, memberikan semangat untuk berubah ke arah lebih baik. Dan juga hadis-hadis yang memberikan ancaman, memberikan peringatan, memberikan teguran terhadap perbuatan-perbuatan buruk. Itu dipanggil tarhib. Jadi manusia ni, bila dia nak berubah, dia kena ada dia kena seimbang, balance. Ada waktu dia kena ada dorongan, dia kena disokong. Contohnya bagi hadiah, contohnya bagi ada kawan-kawan, ada grup, itu sokongan. Ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang mendorong. Ada juga dalam Al-Quran kita ada ayat-ayat kan, wa'ad, ayat-ayat syurga. Tapi dalam masa yang sama kita perlukan juga ancaman. Tak boleh seronok-seronok aja. Nak berubah ni kadang-kadang kena tegur juga kan. Minta maaf pakai perkataan seronok. Seronok di Malaysia dengan Indonesia lain. Minta maaf, saya salah menggunakan perkataan. Ada waktu kita perlukan ancaman supaya kita beringat, supaya kita tidak mengulangi kesilapan. Seperti ayat-ayat tentang neraka. Dan itu adalah tarhib. Jadi bolehlah cari peluang untuk ikuti talaki kelas-kelas At-Targhib wa Tarhib sebagai cara untuk berubah, insyaAllah. Kan? Saya tak sempat nak buat slide, so saya cari gambar-gambar ni lah. Okay. Sikit lagi, ada 10 minit berbaki. Satu lagi benda yang hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang Ramadan sebagai bulan perubahan adalah apabila Rasulullah bersabda, riwayat Bukhari dan Muslim, wasiyamu junnah, puasa adalah perisai. Perisai ni apa? Perisai ni yang melindungi kan. Bila kita nak berubah ni banyak ancaman dia. Banyak godaan-godaan dia. Banyak halangan-halangan dia, hambatan-hambatan untuk berubah. Tapi as-siyam, puasa adalah perisai. Macam mana tu? Wa idza kana yawmu sawmin ahadikum fala yarfuth wala yajhal sebenarnya ataupun yaskhab. Apabila kamu berpuasa, janganlah kamu berkata keji ataupun berteriak-berteriak, ataupun dalam hadis yang lain disebut wala yajhal. Janganlah kamu memperbodoh. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni amrun shaim. Jika ada orang mencercanya ataupun memeranginya, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa. Bagaimana tu? Ramadan, ibadah puasa adalah ibadah yang mengajar kita untuk menahan diri. Saya ulang. Ramadan adalah satu bentuk ibadah yang melatih, mengajar kita apa maksudnya menahan diri. Maksud Ramadan itu sendiri, maksud as-sawm itu sendiri, siyam, adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi manusia tidak akan boleh berubah kalau hidupnya hanya mengikut kehendak, keinginan nafsu. Kita perlu menahan diri. Kita perlu cakap, saya berpuasa ni, saya tak boleh buat. Ya, kalau kita nak mencaci, nak bercakap kotor pada bulan Ramadan, cakap aku berpuasa, maksudnya menahan diri. Kita boleh bercakap dengan teori-teori yang pelbagai tentang perubahan, tapi tak ada siapa boleh berubah kalau dia tidak menahan diri. Okay? Macam kalau esok ada ujian, exam,
Ada budak dia menahan diri daripada tidur untuk belajar kan. Samalah juga kita dalam ujian kehidupan ni ada waktu-waktu kita perlu menahan diri supaya kita dapat mencapai apa yang kita perlukan. Jadi sahabat-sahabat, saya rasa pun kita dah hampir sejam. Saya itulah sedikit tentang perubahan yang ada di dalam Al-Quran, hadis, kehidupan sekeliling kita. Saya mengingatkan diri saya sendiri bahawa saya sendiri kena berubah. Ada banyak lagi. Kerja berubah ini adalah kerja sepanjang hayat. Membaiki diri adalah kerja sepanjang hayat. Membaiki diri adalah kerendahan hati. Merendah diri. Tidak merasakan kita sudah cukup baik. Apabila kita sudah rasa kita cukup baik, kita tidak akan berubah. Jadi ambillah peluang dalam latihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dalam bulan Ramadan. Apabila nafsu kita menjadi lemah, hati kita menjadi kuat, ambillah peluang ini untuk senaraikan. Ya, ambil latihan ni, ambil satu kertas, senaraikan sifat-sifat yang kita nak buang, perangai-perangai yang kita tak nak buat dah, dan apa yang kita mahu lakukan sebagai langkah untuk berubah, dan jadikanlah dia perubahan jangka panjang yang kita fahami apa fungsinya kepada diri kita dan masyarakat, dan jadikan dia sebagai peribadi. Akhlak. Akhlak ni sesuatu benda yang semula jadi, yang tidak dipaksa-paksa, yang tidak dilakonkan. Dia ada dalam diri kita sendiri. Jadi aqul qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan semula kepada Puan Moderator Ustazah Nazifah. Silakan.